tangan yang sakit. Yang ini tempat kita ikat. Yang cikgu pegang tangan kiri cikgu ni menunjukkan tangan yang sakit ataupun tempat yang cedera. Okay, tengok ada makna ni, segitiga ni. Bukan saja-saja kau letak macam balut nasi lemak. Kan baik. Contoh sekarang ni. Tangan kanan dia patah, prak dia jatuh, kawan dia tendang kaki dia jatuh, patah. Bengkok dekat dia punya sini. Tengok dulu. Okey, tengok macam mana. Yang pertama sekali, nak letak kain ini, macam cikgu cakap, bahagian penjuru ini tunjuk di tempat yang sakit. Letak ni. Bermakna kanan dia sakit. Tak, awak macam biasa, awak sedang nangis. Berlakonlah sikit, kau ni tak pandai drama lah. Pegang. Okey, dia sedang sakit. So awak datang, awak tanya dia, tangan mana? Dia bagi tahu kanan. So awak ambil kain andu, letak dekat atas badan. Tengok, yang ini petunjuk tempat yang sakit. Kau jangan pasang terbalik macam ni pula. Sampai hospital bergolek, doktor tu gelak tengok kau punya ikatan. Ini dekat sebelah. Okey, ni letak atas badan dia elok. Satu ni letak je dekat bahagian belakang badan. Nampak? Yang ni biar ready dekat sini. Faham Okey, kemudian yang kedua, next awak kena tanya tahap keselesaan dia. Contoh, kalau awak suruh dia angkat tangan dia seorang yang jatuhkan, dia terkejut, dia kata, cikgu, tangan saya tak boleh bengkok. Awak kena pujuk dia. Okey, cuba awak letak tangan awak atas sikit. Sini selesa. Sakit lagi cikgu. Angkat lagi sikit. Sini selesa. Sampai dia tempat yang dia tak sakit. Sampai tempat yang dia rasa tak sakit. Okey, sampai dekat sana barulah awak balut. Bukan kau terus pergi balut macam ni, dia tengah sakit. Tak apa, tahan kejap je. Mau je pergi hospital. Sempat dia pingsan. Okey, kena tanya dulu sampai mana dia selesa. Lepas tu seperti biasa ini. Barulah yang ini awak tarik pergi belakang. Baru tarik pergi belakang. Baik, yang ini kita pakai andu kecil. Tengok, tapi kalau untuk badan, biasanya kalau cikgu lah. Kalau cikgu akan pakai terus andu besar. Kenapa? Andu besar awak boleh gulung. Andu besar awak boleh gulung. Okey, andu besar awak boleh gulung. Kacau. Ulang tayang. Okey ni. Katalah dia selesa, tangan dia lokasi atas dada sikit. Macam tu. Baru awak ambil sebelah ni. Okey. Baru awak ikat dekat belakang ni, ikatan buku sila. Macam mana buku sila? Saya pusing sikit. Macam mana buku sila? Kanan atas kiri. Zap, sekarang ni kiri di atas kanan. Tarik. Okey, baik. Selepas dah tarik, seperti biasa, lebih ni kena buat apa? Kena biar melambai. Gunting, aku gigit telinga kau. Okey, tak ada, kena kemaskan. Sama ada awak selit dia dekat bahagian belakang andu. Okey, dah siap ke macam ni? Belum siap lagi. Sekarang ni cerita dia dekat penjuru ni. Okey, kena biar dia melambai macam ni ke? Macam Pontianak? Okey, tak. Awak kena tengok macam mana cikgu kemaskan. Okey, cikgu letak sini. Cikgu letak macam ni, kemudian cikgu pusing. Simpulkan pusing. Kemudian baru awak selit dekat dalam.